Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan terus melaksanakan pelbagai inisiatif berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI dalam usaha memperkasa pengeluaran hasil 3 subsektor utama kementerian itu. Setiausaha Bahagian Pemodenan Pertanian KPKM Azwa Effendi Bakhtiar berkata, teknologi berkenaan dimanfaatkan seiring kemajuan kejuruteraan genetik bagi menghasilkan baka ternakan dan tumbuhan berkualiti serta berdaya tahan. Azwa Effendi juga yakin pendekatan teknologi AI dalam sektor pertanian, perikanan dan penternakan mampu memacu pengeluaran hasil secara besar-besaran dengan kos yang lebih rendah. Contohnya apa yang ada teknologi di sini seperti Mardi ya. Daripada hasil R&D tempatan, kita telah menghasilkan varieti bawang kita yang sendiri dan juga kita ada menghasilkan varieti nenas yang baru iaitu MS16 ya. Dan juga beberapa produk lainlah. Dan kita juga ada bersama rakan strategik kita iaitu MDEC dan juga syarikat Aerodyne. Kita ada memaparkan teknologi-teknologi terkini yang menggunakan elemen digitalization termasuk elemen AI dalam aktiviti peternakan, dalam aktiviti 3 subsektor utama iaitu peternakan, pertanian dan juga perikanan lah. Penerapan teknologi berasaskan AI juga diyakini mampu menjamin bekalan makanan negara secara mampan sekaligus berpotensi menjadi antara penyumbang utama ekspor negara dan menarik pelaburan asing. Sementara itu, penyertaan dalam pameran ini memberi peluang kepada KPKM untuk mempamerkan kejayaan teknologi tempatan serta produk pertanian berasaskan ekspor, termasuk hasil daripada usahawan bimbingan Lembaga Pertubuhan Peladang Fama dan agensi berkaitan. Dan dalam masa yang sama, kita nak kongsikan dengan rakan ASEAN untuk bagaimana menunjukkan bagaimana cara kerajaan Malaysia menangani isu-isu keterjaminan makanan melalui penggunaan teknologi khasnya. Reruai jualan dan pameran semasa sidang kemuncak ASEAN ke-46 merupakan acara sampingan dan terbuka kepada orang awam bermula pada Jumaat hingga 25 Mei melibatkan 36 reruai dengan 25 pempamer. Bertemakan The Heritage Malaysia iaitu mainan kata yang menggabungkan unsur warisan dan teknologi, pengunjung berpeluang menyaksikan pelbagai demonstrasi penghasilan kraf tangan tempatan secara langsung selain berinteraksi dengan paparan papan digital dan video.